Masuk Masuk, ya. Dahsyat Makan teh di Nago, Jingo. Ni yang tu, atas bot tu. Wiwi tu. Program tak ada game mana. Mantap. Mantap. Ni bos kedai ni Kita try makan dia, sedap tak sedap? Patani. Apa nama kedai ni bang? Nama Makanan kampung. nama dia? Makanan kampung. Makanan kampung So Google Map makanan kampung saja. Instagram pun makanan kampung. Makanan kampung saja. Facebook pun makanan kampung juga. Patani. Okey. Mantap. Boleh. Nanti orang datang sini tengok menu dia kan kita tengok. Mantap. Selatan makan ni selatan. Tokek dia pun handsome. Main Harley. Pakai topi Harley. Dah baju pun boleh. Okey, okey mantap. Tanya. Okey, terima kasih. Jom, makan dulu, makan. Bang, duduk sekali makan. Duduk sekali makan. Apa tu? Ya. Boleh duduk, boleh join tak? Ya, ambil kursi. Ya. Aku nak cari kursi yang selesa sikit. Aku nak kursi sandung. Kursi sandung. Ya. Mana ada? Temikai ada buah buah tak ada. Weh, Grab. Jangan bagi Ilan confuse. Okey, contoh palsu lah. Salah. Kan duduk sebelah mak berak. Saya boleh bang, abang tak saya. Saya follow. Abang ni apa? Ni apa ni? Ayam. Ikan kekek mak iloi. Ngasih. Oh, pekasam. Ya. Okey. Ikut lah. Ya, satu. Nasa. Okey, ambil nasa. Okey, ready. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Hari ni ada grup Malaysia mari dalam banyak ni motor semua ni. Aku nak tanya apa nasa ni mari daripada mana Malaysia ni? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni Jumaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Kita orang daripada Exodus Racing Malaysia. Kita ada banyak daerah daripada Perak ada, KL ada, Johor ada, Penang ada. So kita campur sekali. Total semua ada dekat 30. Tapi yang ni semua ada, kita datang ke Patani lah. Mari Patani ni mari berapa hari ni? Mari sampai hari Ahad. Hari ni Jumaat. Ya, so kita ada 3 hari 2 malam di sini. 3 hari 2 malam. Ya. Jadi ada program mari sini ni. Hari ni kita duduk dah makan naik kampung. Ya, makanan kampung. Makan naik kampung Selatan ni. Ya. Jadi mari sini ni boleh tahu ke nama Patani ni? Kedai ni kita Abang Nan kita bawa. Abang Nan ni kawan lama lah kita Patani ni. Dia kita main motor sama-sama kan. Bengkel dia semua dekat sini. So kita kawan dengan dia. Dia recommend kedai ni, dia kata best. Kita main lah. Okey, terima kasih. Lepas tu nanti kita beli suasana market lagi. Ya. Jadi ada program nanti mana lagi lepas ni? Okey, insyaAllah. Besok kita ada satu program wakaf dekat sini. Dan hari Ahad pun kita ada wakaf. Ada 2 tempat. Sambil kita jalan-jalan sini, kita pergi wakaf lah. Itu Abang Nan kita dah settle dengan awak kami. Kita dah settle lah tempat-tempat kat mana kita nak wakaf. So kita jalan-jalan sini, kita nak pergi green market malam lagi, kita nak makan. Kita malam kita pergi jalan-jalan pula. Tengoklah mana nak pergi besok Patani. InsyaAllah. Ya, terima kasih. Okey, terima kasih. Siapa nak tukar ramah dengan motor ni, esok apa dia ada pergi Naratiwak ada. Ya, boleh pergi Naratiwak. Okey, nanti jumpa. Kita awak dia. Boleh. Okey, Abang ikutlah. Boleh ikut sekali. Nanti kita tengok makan apa sedap kat sini. Okey. Okey tadi macam mana tokek dia temu ramah. Tengok ayak dia. Mun sepadu angkat sikit bekas dia. Sempoi tak sempoi? Rare. So ni bukan air basuh tangan, Bukan. ni air minum. Ya. Style Rare. sini. Ya. Patani. Black. Apa? Black tea dengan Sekali. Okey, baca doa. Abang, Wan. Amin. Okey, amin. 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 Okey, ni dia punya set makan. Kita ada pekasam
kita ada telur, kita ada apa ni, perut ya bang? Perut bakar, daging bakar, ulam dia, ni apa? Sup ayam. Mantap. Keng song tak ambil lagi. So ni dah menu dekat sini. Yang table ni dah sampai. Table lain belum lagi ya? Table lain belum sampai lagi ya? Table lain belum lagi ya? Oh. So kami makan dulu lah. Ni apa bang? Apa ni? Sira pisang. Sira pisang. Masya Allah, padunya. Abang tak makan? Kami diet. Diet. Perut pun. Saya nak tengok mereka semua makan dulu kami makan. Tak payah lah bang. Meh. Ni mereka tak makan lagi. Tu orang order apa tu? Cincau. Cincau. Syam apa tu? Angkat sikit tengok. Cincau susu. Cincau susu. Kacau tu ada gula merah tengah tu. Abang makan apa bang? Teo rambutan. Tengok orang rambutan? Rambutan. Pelik-pelik menu abang ni. Abang malam tadi tidur mana abang? Tidur dengan brother. Pasal apa? Amir muka pucat lah. Amir takut kanta, teruk mereka ni mah. Dah ada apa ni? Preparing lagi? Dan pergi lain Rem, okey Rem Okey. Bang, okey bang Ada siput-siput. Siput sedap. Tunjuk aja aku siput sedap. Ni apa? Terbalik siput. Ni korang meja ni ada apa? Daging bakar. Belut. Singgang daging. Singgang. Ulam. Ikan kering. Telur dadah. Menu memang menu kampung lah. This is Sebab makanan kedai Makanan kampung. Ya. So mantap. orang order makanan bandar. Siapa yang order makanan bandar? Tahu kawan dia Ramal ni. Oh, cerai betul lah. Sana order apa? Ikan bakar. Ni ikan apa? Ni telur. Telur boy pun ada, manjui pun ada jual. Apa Rem ni? Kita je kami order set. Kita tak balik homestay sebab kita terus fly drone dekat yang tepi laut tu. Tepi laut tu dah settle semua tu, baru kita balik. Lepas tu kita relax, malam baru kita keluar. Malam Tokyo tu dia nak sponsor kita dekat kedai dia minum kopi. Kafe. Apa? Tak kisah apa order lah, americano ke latte ke apa, bukan sini. Malam kedai dia lagi satu. Banyak. Okey. Gaul. Tapi orang memang Patani makan sahaja. Rugi lah Zaman buat bawah kan. Mana Zaman? So lepas ni jadi kita pergi dekat laut tu lah. Kita fly drone apa segala semua. Dan kita balik homestay lah. Okey, Cip. Terima. Okey. Oh, okey. Isi minyak dekat PTT sebelah ni. Isi minyak penuh, baru kita pergi jalan sana. Okey. Mantap. Semua isi penuh. Semua isi penuh. Token nak temu ramah ni. Nak temu ramah siapa ni? Temu ramah ni. Ni. Tahu takut. Rem. Ni dia nak temu ramah. Token nak temu ramah. Meh. Sedap tak? Tu. Rem. Peganglah mikrofon tu. Ni. Letak lu pegang mikrofon. Bu. Okey. Tu. Okey. Phone connected. PTT 14 13. BTT. Group member connected. Takut. Crash detection mode on. Nanti malam jumpa. Ada jumpa lagi malam ni. Oh, 40 liter minyak tu. Saya buat orang tadi full 49 baht. Ya. 490 baht tadi full saya. Oh.
Benar. Yes. Ayak kopi. Ayak kopi. Full. Penuh. 95 apa? Hah? 95 penuh. Nanti balik ya sih. Benar. Mari daripada Malaysia, Ipoh. Oh. Ini trotter bukan perang trotter, ini jumpingnya kain. Ya boleh. 95. Full. Penuh. Boleh cakap Melayu kan? Sama. Alright. Sama. Fat. 40. 330 lah. Saya bayar gunting ya. Boleh. Boleh tu. Ha? Muat ke? Tumbuk kecil. Oh, saya dengan perempuan lah. Itu kan tumbuk. Betul lah. Tak, sini memang badan besar-besar. Tak cerita dia abang pengamuk. Kau tak tahu. Boleh makan. Aku tak. Balik ni. Popai lah. Siapa? Abang tu belum. Ada pun sikit. Dia kau yang tinggal satu kecil je. Kau yang tahu. Terus penuh balik. Tengok. Tak mudah-mudah juga order Tu. Mus. Tengah cari feel lagi. Moi, berak dah ke? Belum. Dia baru tengah cari. Weh, dia cari jamban weh. Dia baru nak cari jamban. Masuk KU lah. Tak cerita jamban duduk. Kami mana mau jamban jangkung. Dia betul tak tahu. Ha? Lah. Orang kalau dia tak dia dah nak keluar kan. Dia mesti macam dia tarik balik. Dia tu ni. Sama lah sebiji lah. Daddy, buat apa? Kincik tu. Kencing. Jamban penuh. Penuh. Mana mus ni? Ha? Tak keluar lagi? Weh, dia keluar. Tangan batu lah sabun. Beli juga dah. Kita setiap SWI. Okey, dah. Anda baik. Jom. Dah boleh duduk belum? Boleh. Kita duduk dulu. Kita duduk lagi dulu. Berok. Ada baik. Jom. Dah, mu dah pergi berok. Kali pertama. Ha? Kali pertama saya berak kat sini. Memang berapa turn masuk hotel kan? Daripada awal lagi. Ini baru kali first time. Jom lah. Jom dandut. Jom. Alamak. Itulah jom. Jom dandut. Tak sabar nak pergi homestay. Jom dandut. Tak. Jom. Jom Let's go. dandut. Dekat mana ah? Jom dandut dekat Ipoh bang. Alamak. Tapi dah tutup. Cerita lama. Jom dangdut katanya. Jom dandut. Handal. Apa lagi bakar sini? Okay, go. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Pukul. Kiri. Ambil kiri. Kiri lagi. Kiri.
Nerat siwat. Kira. Bani, kejar. I'm coming. Musbera. Mana ada bilik gila. Bilik kita ni. Jauh saya lah. Mungkin. Belakang. Itulah bumi kita. Aku jawab kita. Oh, mamu belanja belakang. Oh, letuk. Nampak letuk. Majik kerisik. Bukan. Ni ke? Ni majik kerisik. Ni majik kerisik. Nanti kita mau tidur. Aduh, Assalamualaikum. Salam. Yang perangai. Yang perangai. Oh, terdekat. Laju. Yang belakang jauh je. Yang perangai. Dia akan naik gambar. Akan foto gambar. Yang perangai je. Yang perangai. Mesti lah. Foto baru. Oh, sama. Dia pun nak juga. Sama. Zaman kan lokal tu zaman. Dia jadi untuk laki. Memanglah mata depan bukan mata belakang. You mirip. Mata belakang dia. Mata belakang lah dia tu. Kalau mata belakang macam mana nak buat foto? Mata belakang macam dia. Tulis belakang. Ini Syam Sani. Syam. Tinggal Omir betul lah. Kita lagi. Bulan ni saya dah ingat dah. Cumanya saya tak drone standby. Okey, cantik ya. Dia tak drone standby. Kat mana? Ya, boleh kamu. Tak boleh tadi saya bawa dulu drone tu. Tak boleh rehat dulu. Saya lah. Cantik kanan. Betul bro. Sekarang Abang Fitri adjust Kongkelin lah. Okey, boleh. Kalau Mus nak rehat dulu, bagi saya bawa dulu. Geram je Alhamdulillah. Kata nak ambil tu. Lori sampah tu macam kamera saya lah. Oh, betul lah kayak kau. Ya Allah, janganlah abang. Tak kira nangis abang. Dia kuning sepun, bukannya tong sampah. Oh ya, dah. Alah. Jaga kereta. Tani kiri ya. Kiri, dia belak kiri. Belak kiri. Allah Akbar. Allah Akbar. Abang ni jatuh buk. Lenyap. Ada sempat ni dah. Semua ada kan? Kiri. Semua ada. Yang hausir kita duduk itu jalan ni. Hausir di laut tu.
Datang ada pulau lah. Pulau lah. Kita tunggu pergi dulu kan? Datang di tanah Ada motor lagi ada. Air pasang kalau main. Kawambok. Siapa tu lah ni belakang ni. Kamu itu kalau pancing tetap Kencang. Dah KL. Kenapa? Tak payah Wan. Tak payah. Weh. Usuk wanja ngambil tercicir. Okey, slow. Aku nak share lah Share lah. Okey. Wan, slow je Wan. Okey. Yang usuk terlepas. Nak kena share balik dalam live group. Share. Saya nak parking tempat duduk sikit depan ni. Wan, ni kalau straight sampai dia situ kan? Tadi straight macam bukan jalan ni, jalan yang kita pegang tu. Jalan ni yang homestay kita tu. Homestay hari tu ada lagi kan? Ada. Kita situ je lah. Datang. Dah tunggu lah. Awal dah tunggu lah. Tunggu ni. Mana yang apa tu rasa location dia kita tu sampai di sana kita tunggu mereka kat situ jangan tunggu tepi ni lah. Kita terus berjalan sampai di sana. Nanti sampai traffic kita share lagi location. Baik. Best tu dah sampai dah, nak dekat dah. Baik. Dekat sini boleh flash. Kat sini boleh flash tu. Kambing. Belakang nak flash. Nak fly ke? Dia nak flash. Sini boleh flash tu. Sebab apa dia dengar semua? Kalau pakai S tak dengar pun. Ya je. Ini pakai Pro dengar. Beauty. Betul? Kau nak kanan tu. Kau nak kanan ni dulu. Kau nak kanan lah. Okey, betul? Okey. Depan lagi. Mana boleh dengar? Mu dah putus dah. Ada tunggu kat situ. Start daripada sana je tak? Saya tunggu tengah tak? Kita conquer lane jalan tu, kita kembang dulu, buka dulu. Bukan jalan 2 biji tak ada, kita kembang penuhkan jalan tu. Nampak kita berselerak. Ada lagi mana? Kita jalan slow je.
sini ya. Oh, cantiknya view belah kiri. Oh, baru ah. Fani, rekod belakang juga tau. Kanan Fani, kanan. Kanan balik. Kanan balik. Kanan balik. Kanan balik. Oh. Mari tentunya. Oh. Hello. Ada yang dekat. Ni apa ini? Kakak tak ada, mak ada. Nak mak. Mak saya jarang tau. I love Granny. Kambing. Kambing kanan. Saya pun tak tahu Wan tu jauh ke? Wan, ada lokal situ. Depan lagi jauh. Depan lagi. Lalu ke kanan tu depan lagi. Buka. Pula. Kambing kiri. Kan boleh mata kalau nak celik tak naik ni. Tahu orang lama nama mata. Okey, dah relief buka. Cantik. Mata dah buka. Masa keluar. Aku rasa sini kan. Ke depan lagi. Depan lagi bang kan. Sikit je. Depan lagi. Pani makan sekali. Jangan ni. Pani makan sekali. Ada kambing kiri. Kambing kiri. Sekejap. Cari lokal. Antah. Masuk. Mesti. Berhenti kat sini. Dah tolong di sini. Mesti dah balik. Kaki kanan lah. Straight. Jangan laju. Slow je. Motong. Kambing. Banyak gila kambing kat sini. Oh, ada rasa pula kambing ah? Oh, best ah. Ni. Satu ni. Rasa tak ambil. Belajar ke? Jauh yang bawah. Oh, cantik lah pokok kelapa ni. Kita kena bangun kat depan ni. Ni aku tak ambil lagi ni. Mantul lah. Oh, timet. Mantap. Mantap. Masak sikit. Okey. Barulah. Oh, mana baru? Boleh ke? Okey ni, lebih ni. Jalan tangam. Off-road. CDV test lah. Weh, apa tutup jalan? Jalan tangam. Wow. Saya lari. Weh, saya belah.
nampak dia punya ni. Tak ada lagi ni. Masuk. Masih atas dalam ni. Dah, jom gerak. Okey, jom. Ada ikan. Nanti dia kata. Kita balik pun 45 minit ni. Jom. Dah tak sempat dah. Ada ranting. Jom. Wan, depan Wan. Let's go. On the bike. Bagi location. Okay. Jom Wan. Regroup. Amir, depan ada, man. Regroup balik, bagi jalan. Pasar malam, mak. Apa lagi pasar malam? Malam sudah pergi pasar malam. Hari ni pasar malam. Ya, sangat sedap. Manis. Oh, ledak bau. Tak ada ke? Tak betul. Tak panggil makan apa? Oh, wah, yang ni. Syam lah, macam ni. Oh. Tunggu kami ya. Ya, boleh dengan tak ada juga. Oh. Ya. Okey. Okey, dah boleh salin kan. Tak dengar. Let's get having fun. Kapan? Problem. Vespa tu. Oh lama ke Vespa. Bang. Oh, dapat air kelapa sedap Oh, ya, baby. Oh, ya Allah, jatuh. Ambil lori tepek. Ada seekor anak tupa atas jule motel 7 ekor lapor jalan cari makan. Rapat sikit. Turn left. Jangan. Turn left. Go straight ahead. Mana turn left? Turn left. Turn left. At the junction, please turn left. Turn left. Tak faham ni. Comel, ya Allah putih. Comel. Tengok kiri comel. Kakak kamu. Aduh, comel lote. Ya Allah, sahaja. Kau kat mana Mus? Kau nak berak lagi tak? Nak berak. Dia nak makan buah kelapa. Banyak ke lagi? U-turn lah. Careful lah tengok. U-turn. Oh, U-turn pukul 3. Wop. Ada highlight. Okey, jalan. Line clear. Jalan. On. Oh, apa? Ya.
Siapa di belakang lagi rapat sikit. Tertinggal. Rapat sikit lagi. Slow sikit, belakang tertinggal ni. Boy, ngantuk boy. Rampak kiri. Tak dengar. Tahu pun tak ada. Sabarlah, dah sampai dah. Jauh, pun kata dekat. 3 minit. 3 minit. Sikit. Rehatlah lepas ni, tak payah keluar malam. Nak keluar tak? Keluar hujung keluar. Continue for Dah 3 mandi kilometers. ni.